Walid boleh? Ha? Semalam kan Walid ada cakap setiap pengorbanan orang itu berbeza. Demi mendapat keberkatan Walid, Dewi rela serahkan diri untuk jadi isteri batin Walid. Alhamdulillah. Patut Walid rasa Rasulullah hadir bersama Dewi tadi. Rupanya ini ya Rasulullah. Baiklah Dewi. Ya Rasulullah, aku terima nikahnya Mas Dewi binti Solehan dengan maksud nikah batin. Bermaskawinkan Al-Fatihah. Cepatlah. Dewi nak balik sekarang juga. Kejaplah sayang. Abi nak ambil ikan lah tak? Tak no? Balik! Allah Ta'ala. Nafsu setan! Bodoh! Kau memang dah sesat balik. Kau gunakan agama untuk kepentingan bodoh kau tu. Aku perlu nikah batin dengan Dewi. Dia akan lahirkan Mehdi. Dewi akan lahirkan Mehdi. Ini adalah utusan dari Tuhan. Dan amanat dari pesuruh Tuhan. Lagi. Bodoh! Kau memang dah sesat. Imam Mahdi dilahirkan di kalangan orang Arab. Bukannya Melayu macam kau. Kau taubatlah balik. Selagi pintu taubat masih terbuka untuk kau. Hei. Kau budak lemah lagi. Iman kau tu hanya senipis raga. Dewi? Ya, Walid. Hadir. Wah, sweetnya Walid. Nak buat apa ni? Pucuk paku ke? Buat masak lemak. Kek salai. Boleh. Dewi, Walid. Dewi. Ya. Jangan laju sangat. Okey. Dewi, Ya, Walid. ada sanggit? Walid rasanya tertinggal tadi. Oh, nak pinjam sanggit. Nak topak tak? Nampak? Yang kan nak belikan Dewi aiskrim. Oh, Tuhan. Sedap.